setiap waktu. Tak ingin jauh, ada di dekatmu. Tiada Satu gunung yang terlalu tinggi, tiada laut yang terlalu luas. Mereka memisahkan kita. Contoh, contoh. Menemani harimu sepenuh hati. Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang... Mazna, pandai-pandailah esok nak daun ke nak apa ke cari sendiri. Okay kak. Okay. Serious question. Okay. Pindah tu apa kak? Pindah mengikut kamus Dewan ni. Okay. Kamu Dewan? Version berapa? Version 4 lah agaknya. Okay. Tapi sekarang salah pula. Tahun 2016 gitulah. Mungkin lah. Sebelum PKP. Okay. Migrasi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya. Tapi dengan tujuan. Dengan tujuan. Okay. Apa yang menyebabkan kakak nak pindah sebenarnya? Sejujurnya bukan akak yang nak pindah. Atas dasar keperluan lah. Okay, keperluan. Okay. Sebab kita pasal keperluan ni kak, tanggungjawab kan Betul. Akak pun tak menyangka sebenarnya secepat ini akak meninggalkan korang semua. Tak sangka. Sebab akak mengharapkan lebih lagi. Macam baru boleh adapt sama, walaupun baru 2 tahun kat sini. Setahun jugalah macam mencari-cari apa yang aku nak buat, apa yang aku nak buat. Sebab kita tak biasa duduk diam tau. Betul. Jadi bila kita dah ada circle, kawan-kawan yang baik, okay, apa? Dengan kerja apa yang kita suka kita buat. Dia jadi rasa seronok. Jadi bila tiba saat kita nak tinggalkan sesuatu yang kita suka tu, sukar sebenarnya. Betul. Sorry. Mak Kundo memang emo. Okay kak, bab adaptation dengan circle kak. Okay. Apa yang akak rasa yang paling sangat akak susah akak nak tinggalkan sebenarnya? Sampai akak rasa akak beremosi sebegini. Rakan-rakan yang jadi penguat semangat. Sebab kita, bila kita nak bekerja, kita kena ada circle yang baik, yang positif. Bila kita ada tu, itu yang buatkan kita semangat nak datang kerja, semangat kita nak buat sesuatu lah. Kita nak cari tujuan. Apa kita ni nak, selain daripada kita mendidik ni, bukan sekadar mendidik, kita nak cari keseronokan dalam kita mendidik tu. Kalau ikut pun akak baru juga kan kak kan. So maksudnya in terms of 2 tahun akak kat sini pun saya rasa macam orang ramai terkesan. Walaupun akak baru kat sini. Itu sebab aku selalu bagi makan kat orang. Itu yang besar macam ni. Air tangan. Akak tak boleh kalau orang request mak-mak kan dia macam tak sampai hati gitu. Sesuatu lah. Sabar. Rasa tak boleh kot. Boleh. InsyaAllah. Akak memang kalau babak makan ni memang tak sampai hati. Bab makan tu yang nombor 1. Tapi masih meneruskan lagi kan perjualan nasi kerabu di sekolah Pasar Bandar Tinam kan. Kami sentiasa menunggu masalahnya. InsyaAllah. Yang itu off record Tapi dekat je kan. Kita tidaklah sepelaung tu tidaklah. Tapi kalau sempat InsyaAllah. Ya, perpisahan kita tak adalah jauh. Tapi benda tu terasalah walaupun orang kata kehadiran akak walaupun sementara. Tapi saya rasa banyak cikgu-cikgu yang terkesan. Tim-tim yang terkesan.
So akak rasa tim akak yang paling akak rasa terkesan sekali, siapa akak rasa? Of course lah pentas. Tak adalah yang tukar sibuk nak pergi beli barang, yang nak supply barang lepas ni. Tak adalah orang nak Aha. dibobol. Mazna, pandai lah esok nak daun ke nak apa ke cari sendiri. Saya kat Mazna je. Yelah dia je selalu suka bukan-bukan. Itulah. Maksud kita hilang kekuatan dari pentas. Selain tu, orang kata dari segi akak punya penjawatan, pengawas pun mungkin akan terkesan. InsyaAllah. InsyaAllah sebenarnya patah tumbuh hilang berganti. Yang akan datang nanti insyaAllah yang lebih baik dari akak. Saya wakil guru, Rakan-rakan. rakan-rakan daripada SK Bandar Tinam mengucapkan selamat maju jaya lah untuk akak. Sebab kita tahu akak tukar, orang kata dari segi pekerjaannya pun job scope akak bertukar daripada aliran perdana kepada MPPKI. Mungkin orang kata cabaran lepas ni berbeza, kita tak tahu kan. So kita mengharapkan dan doakanlah akak semoga dapat sesuaikan diri dengan keadaan yang cepat, dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan terus cemerlang. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa, ada senang, ada sedih bersama, terukir di dinding hati selamanya. Teman sejati tak pernah bertanya, mengulurkan tangan tanpa diminta, apalagi yang lebih bermakna. Persahabatan begitu berharga, percaya bersama semua bisa. Percaya semua bisa. Percaya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Pada hari ini kita melepaskan seorang guru yang bukan sahaja cemerlang dalam tugas tetapi juga besar jasanya di sekolah ini. Cikgu Lidiawati telah mencurahkan ilmu, tenaga dan kasih sayang dengan penuh keikhlasan sepanjang berkhidmat di sekolah yang tercinta ini. Kehadiran Cikgu Lidiawati memberikan inspirasi yang tidak ternilai kepada anak-anak murid dan juga menjadi contoh teladan yang baik untuk rakan sekerja. Banyak kenangan, kejayaan, nilai murni yang akan terus terpahat dalam ingatan warga sekolah ini. Saya mendoakan agar Cikgu Lidiawati diberikan kesihatan, kejayaan dan kecemerlangan di sekolah baharu, walau di mana sahaja berada, jasa dan budi Cikgu Lidiawati tetap kami kenang. Akhir kata, selamat maju jaya dan terima kasih atas segala pengorbanan cikgu di sekolah SK Bandar Tinam ini. Selamat maju jaya cikgu. Selamat bertugas di tempat baru Cikgu Lydia. Semoga dapat menjalankan tugas dengan lebih bahagia sebab memang Lydia suka untuk pergi ke PPKI kan. Jadi selamat bertugas dengan environment yang baru. Selamat bertugas. Assalamualaikum kepada Cikgu Lidiawati. Semoga berjaya di tempat baru
Tahniah kerana dah dipindahkan ke tempat yang baru, pengalaman baru, semangat baru. Kami daripada unit HAM mohon ampun kalau ada salah dan silap dan minta dihalalkan makan minum kami. Semoga sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Lidiawati, tahniah dan syabas diucapkan. Terus kekal maju jaya dan semoga terus cemerlang di sekolah tempat baru. Tahniah. Hai Cikgu Lydia. Tahniah Cikgu di atas permohonan Cikgu yang telah diperkenankan olehnya. Selamat bertugas di sekolah yang baru, di situasi yang baru dan semoga Cikgu terus sukses dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Cikgu Lydia ke PPKI Daerah Keluang. Saya dengan ini ingin mengucapkan selamat maju jaya pada Cikgu Lydia. Moga terus cemerlang di tempat baru. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau ada umur yang panjang, Lydia. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Saya mewakili cikgu-cikgu lelaki SK Banatina mengucapkan selamat berpindah dan bertugas di tempat yang baru kepada Cikgu Lydia. Bye. Selamat maju jaya di sekolah baru Kak Lid. Kami tunggu nasi kerabu. Bye. Jumpa lagi. Bye. Bye. Good luck. Aku ambil gambar dia tu tadi. Tak payah. Boleh buat trip lagi. Tak payah. Walaupun harus berkorban jiwa dan raga, bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Kenangan indah bersamamu tak akan hilang walau jauh. Langit tak semestinya biru, sayang. Walau beda ruang dan waktu, Tuhan akan menjaga kamu. Cinta kita kan selalu